Malaysia saat ini menghadapi dinamika sosial yang semakin kompleks. Seiring meningkatnya jumlah pekerja asing, khususnya Bangladesh. Masuknya pekerja Bangladesh dalam jumlah besar, memunculkan beragam reaksi dari warga tempatan Malaysia. Khawatir atas ketatnya persaingan ekonomi dan perubahan struktur sosial. Banyak warga Bangladesh diangkat derajatnya di Malaysia, bukan lagi sebagai pekerja, tetapi semakin kesini banyak yang beralih menjadi pengusaha, bahkan sampai ada yang menerima pangkat khusus dari kerajaan, yang membuat warga tempatan iri berat. Malasnya warga tempatan, memberikan peluang besar bagi pekerja asing untuk menjadi pengusaha, bukan saja dari Bangladesh, tetapi banyak juga yang menjadi bos di Malaysia dari negara Indonesia dan Pakistan. Anggota DPR Malaysia pun kebingungan, mau dibawa kemana arah identitas Malaysia, yang berpotensi menghadapi krisis jati diri, di tengah arus globalisasi dan mobilitas tenaga kerja lintas negara. Saya sudah sampai Malaysia, saya buat kerja kayu sopa, sini cari makan dulu re, jangan cari cinta, nanti duit sudah habis re. Pernah ucap hello pergi kau melambai, harimau, 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 hai Malaya. Tak pernah hancur hati, otaknya bersepai. Harimau, 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 hai Malaya. Tak pernah ucap hello. Asalnya, warga Bangladesh, warga Pakistan dan warga Indonesia datang ke Malaysia nak mencari peluang kehidupan yang lebih baik. Tiba-tiba, ramai pula di antara mereka ini yang menjadi bos siap ada syarikat yang berdaftar di Malaysia. Jadi tuan-puan, patutkah kita merasa marah? Patutkah kita merasa kecewa? Kalau kita, orang Malaysia, tidak belajar dari kesungguhan mereka, kitalah yang sebenarnya bodoh, tuan-puan. Mereka ini, warga Bangladesh, warga Pakistan dan warga Indonesia ini datang ke Malaysia dengan semangat nak ubah diri sendiri, nak mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mula-mula mereka datang menjadi buruh kasar, menjadi tukang ikat bata dan menjadi tukang angkut buah sawit. Sanggup pula mereka ini ikat perut, makan nasi dengan garam sahaja. Janji kenyang sebab nak kumpul duit. Dan bila duit dah cukup, tuan-puan ya, mereka akan bawa pula kawan-kawan mereka dari kampung mereka dan mereka akan mula tawarkan servis ikat bata pada kontraktor kita pada harga yang cukup murah dan cukup menawan. Dari situ tuan-puan, mereka akan tinjau pula peluang-peluang, kod-kod boleh ambil job buat rumah sebiji. Lepas itu, bila ada peluang, tiba-tiba ada rakyat Malaysia yang sedang mencari kontraktor buat rumah murah. Tunggu apa lagi tuan-puan? Mereka buatlah. Kalau ikut undang-undang Malaysia, warga asing tak boleh berniaga di Malaysia. Kalau datang sebagai buruh, jadilah buruh. Tapi tuan-puan kan, kenapa mereka boleh berniaga? Dan apa yang mendorong mereka untuk berniaga? Sebenarnya tuan-puan, kehendak rakyat Malaysia sendirilah yang mahu buat rumah pada harga yang murah-murah ini, mendorong mereka untuk berniaga. Bye-bye brother, dia beli. You dari mana mai? Halo Star. Halo Star. Orang mana? Orang Bangladesh. Bangladesh. Ini orang Malaysia. Orang Malaysia. You punya anak? Anak saya. Macam Wahia. Wah, ini Bangladesh, half-half Bangladesh dengan Malaysia half-half. Dia boleh cakap macam Wahia. Oh ya, wah lihat. Hebat lah sewa kedai. Aku pula rasa macam pekerja dia. Semalam aku servis satu lot kedai kosong kat tepi pasar besar dekat kawasan Shah Alam lah. Tengah tengok-tengok datang seorang lelaki ni yang motor. Dia tegur, "Bos, ini kedai mau sewa ke? Saya minat." Aku tanya, "Alah, hang nak buat bisnes apa?" Dia jawab, "Minimarket plus servis hantar barang rumah ke rumah. Banyak customer sudah confirm." Okey, bunyi meyakinkan. Aku pun tanya, sewa sanggup bayar berapa? Dia senyum lebar, 8,500 sebulan bos. Bayar 6 bulan sekaligus pun boleh. Aku terdiam. Dalam hati, weh, aku rakyat Malaysia nak buka kedai makan pun kena kira modal 20 kali sebelum berani bayar sewa macam tu. Aku tanya lagi, permit kerja hang? Dia jawab, "Tak apa bos, itu semua settle. Saya ada orang dalam urus." Siap offer nak bayar cash terus untuk pikat tuan kedai. Yang buat aku geram, dia siap cerita sekarang ramai geng dia dah buka restoran, bengkel, kedai runcit. Semua hidup senang lenang, untung ribu-ribu.
Kita rakyat sini nak urus lesen pun macam nak mohon visa masuk planet lain. Aku bukan dengki lah. Orang rajin cari makan. Itu rezeki dia lah, tak apalah. Tapi, tengok rakyat kita nak buka satu kedai pun punya payah. Mereka foreigners. Pakai visa, pakai permit, senang-senang boleh buka kedai, senang-senang boleh meniaga, senang-senang boleh buat duit beribu-ribu ringgit. Kita dua ada dekat alam mana sekarang. Tapi kalau dah pekerja asing boleh hidup macam tauke besar, kita ni tuan rumah, asyik kena bayar cukai dan lesen bagai. Memang pelik sistem ni. Belum cerita bahas SST ke GST, income tax bagai lagi. Cuba bayangkan keadaan kita macam mana rakyat Malaysia sekarang. Orang asing, pekerja asing, senang-senang boleh main buka niaga dekat sini, boleh hidup mewah dekat sini, boleh beli hartanah dekat sini, boleh bawa kereta mewah, boleh bawa motor mewah, boleh hidup mewah. Kita rakyat dekat sini, buka perniagaan, tara nak orang kata apa, bukan mewah. Tara nak hidup, orang kata apa, hidup. Selesa sikit pun, punya orang kata apa, punya payah. Mengambil masa. Bayangkan macam mana keadaan kita tak lama lagi. Kalau sekarang pun macam ni, tak lama lagi macam mana. Dunia makin gelabah atau kita saja yang pasrah. அதனுடைய மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாருமே சேர்ந்துதான் இந்த ஒரு பதக்கத்தான நீங்க மனுஷனுக்கு வந்திருக்கோம். அந்த வகையில் உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். Kita jemput Yang Berhormat Al-Ustaz. Mengenai isu kedaulatan negara, titah tuanku yang dulu yang Maha Mulia tuanku menyebut mesti dijaga kedaulatan negara ini walaupun hanya seketul batu karang, disebut tadi oleh Yang Berhormat Sipitang dan kawan-kawan lain. Saya nak minta tentang isu bahasa Melayu. Ini juga simbol kedaulatan negara. Ini disebut oleh Marang dalam ucapan tadi. Kenapa dalam ibu negara kita, Kuala Lumpur, negara Malaysia ni ada ibu negara. Nak melihat identiti Malaysia, melihat identiti negara, lihat di Kuala Lumpur. Kenapa di Kuala Lumpur, kita tidak boleh patuh kepada arahan DBKL untuk meletakkan penggunaan papan tanah bahasa Melayu? Boleh guna bahasa lain, tapi bahasa Melayu itu bahasa yang utama. Di mana identiti bahasa Melayu? Di mana identiti Malaysia? Kalau nak dilihat di Kuala Lumpur, kalau sudah tidak ada tulisan-tulisan Melayu dipaparkan dalam papan tanah di tengah-tengah ibu kota, kota raya. Kita dapati juga ada mesyuarat agensi-agensi kerajaan dan GLC, syarikat-syarikat korporat berkaitan kerajaan. Dalam mesyuarat itu tidak menggunakan bahasa Melayu. Walau semua yang hadir mesyuarat itu orang Melayu. Menteri-menteri, timbalan menteri juga ada yang tidak begitu fasih, seorang dua bahasa Melayu. Timbalan speaker fasih bahasa Melayu. Terima kasih. Sepatutnya perkara ini menjadi perkara asas yang mesti semua orang hormati dan semua orang kena faham. Berapa puluh tahun negara kita merdeka menggunakan bahasa Melayu, tidak ada masalah pun. Kenapa sekarang mulai ditimbulkan polemik itu? Kita juga dapati suatu perkara yang telah pun merobek ataupun mengusik keharmonian sosial ini ialah apabila berlaku di Universiti Melaya dalam Spring Festival Gala 2025 Januari baru-baru ini, lagu negara lain dinyanyikan terlebih awal berbanding lagu kebangsaan. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.